Ingat, rezeki ada 4 jenis. Rezeki madmun, rezeki mamluk, rezeki mau'ud, rezeki maksum. Rezeki madmun, rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Rezeki mau'ud, rezeki yang dijanjikan oleh Allah, takkan lari punya. Rezeki mamluk, rezeki yang kita milik. Rezeki maksum, kita dapat bagi ke orang. Sebab tu kalau kita dapat duit, kita yang kerja lelah macam nak mati, dapat 3-4 ribu, balik bola kocek ada 5-16 rial, anak kita ambil rial, biar skrin masuk dalam mulut dia. Kerana apa? Kerana sudah ditulis rezeki anak kita. Itu bukan duit kita, itulah duitmu, bukan rezekimu. Kerana makna rezeki, ar-rizqu ma'nahu ma yang fa'uka, makna rezeki perkara yang memberi guna kepadamu. Mu boleh makan tak piti mu? Dah boleh makan, bukan rezekimu. Dah siapa makan? Jadi kuih, borang mulut dia, rezeki anakmu. Pencuri, rezeki dia dah. Dah rezeki mana curi orang? Ar-rizqu ma yang fa'uka walau kana muharrama. Rezeki itu benda yang beri guna walaupun haram cara mendapatkan ni.